Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama dalam ijtima' Jumaat kita pada pagi ini. Perbahasan kita sambungan daripada surah Al-Jathiyah ayat yang ke-28 dalam mushaf muka surat 501. Ayat 28 sampailah ayat yang ke-32 perbahasan kita pada pagi ini. Setengah muka surat bagi muka surat 501 tu. Untuk perbahasan pada hari ini, iaitu surah Al-Jathiyah ayat yang ke-28 sampai 32, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kepada kita ayat-ayat berkenaan dengan gambaran takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi ni maksud dia apa? Takhwif ukhrawi ni ialah ayat-ayat berbentuk ancaman yang menakutkan di akhirat. Satu lagi dia sebut dengan takhwif duniawi. Takhwif duniawi ni ayat-ayat berbentuk ancaman azab murka Tuhan yang akan turun di dunia. Tapi ayat-ayat ni ialah takhwif ukhrawi, iaitu yang akan berlaku di akhirat nanti. Dan sudah pasti yang di akhirat lebih dahsyat berbanding yang dunia ni. Lebih perlu ditakuti, digeruni berbanding yang dunia. Sebab yang dunia ni setiap berlaku benda yang menyusahkan kita, masih lagi tergantung sama ada ianya benar ataupun tidak murka Tuhan. Sebab nak tahu benda-benda yang berlaku di dunia ni dia termasuk pada murka Tuhan ataupun tidak, dia mesti kenyataan daripada firman Allah Ta'ala ataupun Nabi. Masalahnya kita umat akhir zaman ni, yang kita boleh kata benda tu ialah murka Tuhan ialah apa-apa bencana yang sudah berlaku dalam Al-Quran dan dimaklumkan bencana ni berlaku kerana bentuk murka Tuhan. Contoh banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh, segala bentuk-bentuk bencana-bencana alam yang menyusahkan yang disebut dalam Al-Quran, itu ialah makluman tentang murka Tuhan. Cuma kita melihat setiap benda yang menyusahkan, ianya termasuk daripada akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebab memang benda yang menjemput murka Tuhan ni ialah dosa. Sama ada Tuhan nak segerakan ataupun Tuhan tahan untuk jadikan ianya diberikan di akhirat nanti. Jadi kita tengok ayat yang ke-28. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat tiap-tiap umat itu berlutut. Jasiyah maksudnya ialah duduk, tunduk, berlutut. Duduk, berdiri dengan menggunakan lutut, bukan lagi berdiri menggunakan kaki. Dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman, dia memang dah buat kurungan siap-siap. Dan pada hari kiamat tu dia buat kurungan. Maknanya itu bukan asal daripada kalimah Quran, tapi itu ialah tafsiran yang penterjemah ambil daripada kitab-kitab tafsir mana-mana, lalu dia mudahkan, dia letak siap-siap.
dan pada hari kiamat engkau akan melihat tiap-tiap umat berlutut. Kalau ikut dari segi ayat tu, watara, dan kamu akan melihat. Tara tu maksudnya tengok dengan mata. Mata yang kita ada sekarang ni kita tengok. Kulla ummatin, setiap umat, maknanya daripada awal manusia sampai akhir manusia, di hari akhirat nanti, secara spesifiknya di padang mahsyar, jathiyah. Jathiyah, duduk berlutut, tapi tak sebut berlutut tu macam mana realiti keadaan. Dalam tafsir dia sebut duduk dalam keadaan takut, cemas. Semua duduk dalam keadaan suara perlahan, yang dengar hanya bisik-bisikan, yang bercakap seorang diri. Sebab apa? Sebab tak sangka rupa-rupanya hari yang menakutkan itu ialah benar. Jadi itu suasana yang berlaku bila mana manusia berdiri. Nak kata berdiri pun tak betul, sebab dia memang dah sebut perkataan jathiyah, ketika mana manusia berada pada situasi itu, iaitu duduk melutut. Kemudian apa Tuhan sebut? Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap umat itu diseru untuk menerima kitab suratan amalnya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Kerana pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan. Maknanya secara spesifik ianya cerita tentang keadaan di padang mahsyar. Sementara menunggu untuk dihisab tu, manusia duduk dalam keadaan jathiyah, berlutut. Kalau kita baca Quran, banyak ayat yang cerita tentang suasana, keadaan berdirinya ataupun beradanya kita di padang mahsyar. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang macam-macam keadaan, ada yang cemas, ada yang tak cukup nafas, semua ada. Cuma semua ayat Quran dan juga hadis Nabi menceritakan keadaan mereka-mereka yang berada waktu itu, semuanya susah. Tak kiralah dia berdiri ke, dia duduk ke, kecuali beberapa golongan. Yang kita maklum hadisnya, Nabi sebut tentang 7 golongan yang mendapat keistimewaan pada waktu berdirinya di padang mahsyar. Sebahagian ulama dia plus lagi satu golongan, sebab ada hadis lain yang bukan duduk dalam hadis yang sama, hadis lain, iaitu Nabi sebut orang yang membaca Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Sebab orang yang baca Al-Baqarah dan Ali Imran akan menyebabkan datangnya naungan yang membentuk kumpulan awan. Satu riwayat. Riwayat kedua sebut kumpulan burung-burung yang memayungi orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Sudah pasti baca ni bukan hanya baca mulut, tapi baca dengan hati, diikuti dengan amal. Sebab baca dengan mulut tak akan valid. Orang bukan Islam pun boleh baca. Yang diikuti, yang perlu diikuti pada baca tu ialah beriman, lepas tu menghayatinya, diikuti dengan mengamalkan. Sebab 486 ayat tu mengandungi macam-macam perintah dan larangan yang perlu untuk kita lakukan dan kita jalankan dalam hidup kita, iaitu Al-Baqarah hingga Ali Imran. Dan 7 golongan dimulai dengan imamun adil. Imamun adil maksudnya ialah pemimpin yang adil. First sekali Nabi sebut. Lepas itu diikuti dengan orang yang hatinya terikat dengan masjid dan seterusnya dan seterusnya. Yang ni ada kelebihan-kelebihan yang khusus. Adapun yang lain semuanya dalam keadaan mencemaskan. Jadi ayat 28 Tuhan beritahu sebab apa cemas takut? Sebab sedar hari itu benar dan baru tersedar hari itu benar. Dia ada beberapa kelompok. Ada kelompok yang tahu hari itu berlaku tapi tak ambil endah. Last sekali berlaku. Menakutkan. Ada satu kelompok lagi tak pernah percaya pun hari itu berlaku. Rupa-rupanya berlaku. Lagi menakutkan. Dan ada golongan yang memang menunggu hari itu berlaku, sebab mereka mengharapkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan, iaitu golongan special ni lah, orang-orang yang beriman ni. Okay. Jadi Tuhan sebut tunggu tu untuk apa? Untuk menerima keputusan masing-masing berdasarkan rekod yang telah direkod oleh para malaikat dalam buku amalan masing-masing. Kitab maksudnya lah catatan amal. Dan kita jangan terlalu memahaminya dengan begitu literal. Kitab tu dia macam buku yang kita ada zaman kita sekarang ke? Wallahu a'lam. Sebab dalam hadis ada Nabi sebut kitab amalan itu seperti papan.
Dia satu papan je. Semua hidup kita ni ditulis atas satu papan. Lepas tu ada orang dia buat pelik. Macam mana nak tulis atas satu papan? Sedangkan umur panjang. Kalau umat dulu lagi panjang pada umur sekarang. Umur 60 tahun, 70 tahun nak ditulis atas satu papan. Tak perlu pelik. Sebab hari ni kalau kita tengok, data-data maklumat pun memang disimpan dalam benda yang paling nipis pun. Simpan dalam telefon, simpan dalam tablet, simpan dalam laptop, simpan dalam komputer. Itu belum mati lagi. Kita sudah melihat teknologi. Jadi Allah jangan downgrade teknologi Tuhan. Tu nak sebut. Sebab ada orang dia rasa macam Tuhan akan buat macam ni. Tak. Dia lebih lagi daripada kita. Dan catatan itu merupakan bahagian daripada balasan yang telah kita buat. Kalau kita perhati, perkataan yang Tuhan guna ialah tujzaun. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kamu akan diberi balas. Tujzaun mai pada perkataan al-jaza, iaitu akan diberi balasan atas apa? Ma kuntum ta'malun. Tuan-tuan puan-puan kena perhati perkataan ta'malun. Ta'malun bila mana datang mana-mana ayat dalam Quran dengan ya'malun, ta'malun, semuanya amal perbuatan tindak tanduk yang sudah diketahui dan pelakunya sedar. Bukan pelakunya buat secara tiba-tiba refleks, bukan. Dalam erti kata lain, ta'malun, ya'malun, perbuatan yang disusuli dengan niat. Orang yang buat jahat dia tahu benda tu jahat, orang yang buat baik dia tahu benda tu baik. Bukan dia tiba-tiba terbuat, tak ada. Maknanya yang akan diambil kisah amalan kita ni yang memang kita buat dalam keadaan kita sedar. Yang kita buat dalam keadaan tak sedar tidak akan diambil sebagai catatan untuk dinilai. Yang dinilai ialah yang kita tahu, implikasi dia, manfaat dia, keburukan dia, perbuatan-perbuatan yang kita tahu. Ayat 29 Tuhan sebut tentang sifat rekod amalan itu. Hadza kitabuna. Allah Ta'ala sebut pada ayat 29, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inilah surat tulisan malaikat kami. Ia memberi keterangan terhadap kamu dengan benar. Kita belum mati lagi. Ada lagi orang kafir atas dunia. Ada lagi orang yang tak suka dengan Islam. Ada lagi orang yang masih sangsi dengan Islam, memburuk-burukkan Islam. Tapi Tuhan beritahu, semua ni yang sedang berlaku ni akan direkod. Dan sifat rekod itu, rekod malaikat tu, yantiqu alaikum bil haqq. Ia akan berbicara ke atas kamu dengan benar. Seakan-akan rekod, buku rekod amalan kita ni, dia bukan data bertulis. Dia data yang boleh bersuara. Macam zaman kita sekarang ni lah, bila mana kita nak tengok satu-satu benda, rekod satu benda tu, dia sudah terlalu terbuka ruangnya sehingga tak boleh disangka. Contoh kalau ada apa-apa, orang pun buka CCTV, tengok gambar kita, muka kita. Tempat tu ialah tempat yang memang real tunjuk. Ini zaman kita. Allah Ta'ala beritahu sifat rekod tu dia boleh berbicara. Dia macam rakaman-rakaman video dah. Sebab zaman kita ni kalau tuan-tuan tengok, memang ada apa-apa benda orang akan rakam, dan rakaman itu akan jadi bukti. Sebab tu zaman sekarang orang takut nak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab viral. Mudah viral, mudah dikesan tempat tu. Apa-apa saja tuan-tuan tengok pada zaman kita sekarang ni, orang tampar orang ada video, orang tarik kaki jemaah solat pun ada video. Tuan-tuan tengok bulan Ramadan pun ni, tuan-tuan tahu kan ada video yang viral tu. Tuan-tuan tahu masjid mana? Tak payah sebut lah masjid mana, sebab orang masjid tu macam tak apa suka diberitahu masjid mana. Tapi mula-mula saya tengok macam kenal masjid ni. Saya cam kapek dia, saya cam jemaah dia. Cuma budak yang tarik tu saya tak cam lah. Sebab budak tu hanya wujud time Ramadan sahaja. Tapi kita cam. Tapi itu rekod, saya nak sebutnya yang teku. Dia betul-betul menggambarkan. Tak boleh nak tipu. Tak boleh nak tipu. Tak ada ruang, tak ada celah nak tipu pun. Semua clear. Allah Ta'ala beritahu itulah sifat rekod terhadap amalan. Dan dia akan sebut dengan benar. Tak ada ruang. Kita pun jadi mati akal. Nak tipu kok mana? Sebab Tuhan nampakkan.
inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kerana sesungguhnya kami telah perintahkan malaikat menulis segala yang telah kamu lakukan di dunia dahulu. Tengok perkataan yang Tuhan guna ialah nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah jadikan malaikat itu menulis dengan tepat. Dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman, dia hanya beri terjemahan, kami telah perintah malaikat menulis segala yang kamu lakukan. Kalau kita tengok dalam apa nama ni, dalam terjemahan yang lain, macam terjemahan Indonesia ke, nastansikhu, dia sebut kami menyuruh malaikat mencatat. Cuma kalau kita nak pecahkan dari segi bahasa Arab, nastansikhu, nasakha, nasakh ni, kalau kita belajar apa nama ni, perisian komputer dalam bahasa Arab, copy paste ni, paste dia panggil nasakh. Copy dan paste. Maknanya bila mana kita buat amalan, malaikat tu dia macam paste balik dalam buku amalan tu perbuatan kita. Sama. Nastansikhu ialah sebiji sama. Bukan dilukis, bukan di apa semua, ambil dia macam capture satu, letak situ. Tidak mengubah satu sudut, satu angle pun daripada gambaran perbuatan tu. Jadi sangat teliti. Nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ulang sekali lagi, apa yang kamu buat dalam keadaan sedar. Nastansikhu ma kuntum ta'malun. Apa yang kamu buat dalam keadaan kamu sedar. Maknanya memang tak boleh tipu, tak ada ruang nak tipu pun. Ayat yang ke-30. Fa ammal ladzina amanu. Allah Taala sebut adapun orang-orang yang beriman wa amilus salihat. Tengok gandingan ni memang akan wujud di mana-mana tempat pun Al-Quran. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh. Sebab tu iman mesti disusuli dengan bukti. Sangat-sangat tidak teli ataupun tidak selari bila mana iman satu orang yang mengatakan dia beriman tapi dia tidak susuli dengan perbuatan. Dia tidak disusuli dengan perbuatan. Orang akan kata orang tu tidak beriman. Saya bagi contoh dari tuan-tuan dan puan-puan. Orang ni dia mengaku dia kerja di satu tempat. Kita sembang dengan dia, dia kata, saya kerja tempat tu. Okey, kita terima maklumat dia, kita terima kenyataan dia, dia bekerja di satu syarikat. Tapi tak pernah nampak masuk pun bekerja di situ. Tuan-tuan nak percaya tak dia kata dia bekerja situ? Sukar nak percaya. Walaupun dia tunjuklah kad ID, saya ada paskod apa semua, boleh masuk. Tapi kita tak pernah nampak dia masuk. Dia macam kita zaman sekarang, IC tulis Islam, tulis Islam. Tapi dia tu, tindak tanduk dia adakah menunjukkan dia Islam? Tak tahu. Memang kita kenal dia Islam, mak dia Islam, ayah dia Islam, tok wan dia Islam, tok dia pun Islam, adik-beradik dia Islam. Tapi dia yang Islam ni, kita tahulah dia Islam. Tapi apa nilai seorang Islam yang dilihat? Yang dilihat, dia semayang, tak nampak pun semayang. Tak nampak pun semayang. Bukan setakat semayang masjid, semayang seorang diri pun tak pernah nampak. Sukar untuk kata di Islam. Dia macam kita, satu orang dia kata dia kerja tempat tu, mesti ada bukti. Dia pernah masuk tempat tu, dia pernah kenal orang-orang yang kerja tempat tu. Jadi memang dia akan mengikut sekali. Mustahil satu orang dia nisbah diri dia beriman tanpa ada disusuli oleh amalan. Satu orang yang beriman perlu disusuli dengan bukti dia beriman. Dan bukti beriman yang paling simple sekali ialah salatnya. Salat dulu. Jadi nak tengok satu orang tu Islam ataupun tidak, salat dia. Walaupun sekali dia pernah salat, tapi kita kata salat dia tak sempurna lah. Dia macam satu orang, dia kerja tempat tu tapi dia banyak mengular. Tapi kita kata dia kerja lah, tapi dia bukan pekerja yang baik. Itu saja. Tapi kalau yang tak pernah tunjukkan bukti, sukar untuk kita katakan. Jadi Tuhan sebut wa'amilus salihat. Kalau tuan-tuan perhati, perkataan salihat itu datang dalam jamak. Maknanya banyak benda-benda salih yang kena buat, tak padan satu dua. Nak tunjuk kata bukti dia tu beriman. Fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Lalu Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam rahmatnya, iaitu Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga.
Dzalika huwal fawzul azim. Demikianlah kejayaan ataupun keberuntungan yang nyata. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, ada beberapa perkataan yang menunjukkan kejayaan, tapi Tuhan guna kalimah berbeza. Ada setengah ayat Tuhan sebut fawzul azim, ada setengah ayat Tuhan sebut fawzul mubin, macam ayat yang kita tengah baca sekarang. Ada sebahagian ayat Tuhan sebut dengan fawzul kabir. Apa beza? Ada ayat sebut fawzul mubin, macam kita tengah baca sekarang ni, ayat 30 Al-Jathiyah. Ada ayat sebut fawzul azim, ada ayat sebut fawzul kabir. Kejayaan yang agung, kejayaan yang besar, kejayaan yang nyata. Kita pergi dulu yang pertama, fawzul mubin, ayat yang pertama ni. Kebanyakan para ulama sebut, bila mana sebut saja fawzul mubin, dia membawa dua maksud, iaitu dialihkan azab daripada dia dan dimasukkan dia ke dalam rahmat. Syurga mana tak tahu lagi, tapi masuk dia dalam rahmat. Mungkin syurga paling bawah, sebab poinnya ialah selamat daripada azab. Syurga paling bawah pun dah selamat daripada azab pun. Dan ayat fawzul mubin ni paling banyak diulang dalam Quran, sebab ini ialah stage yang pertama. Kemudian yang kedua, fawzul kabir, kejayaan yang besar. Contoh dalam surah Al-Buruj, Tuhan sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Ini fawzul kabir. Bila mana sebut fawzul kabir, maksudnya ialah masuk syurga. Memang confirm masuk syurga. Dia selamat daripada azab dan memang masuk syurga. Dan syurga tu ialah antara syurga yang berada di pertengahan ataupun yang tinggi sikit. Dia bukan syurga bawah. Sebab surah Al-Buruj dia cerita tentang penduduk yang meninggalkan agama, menyembah pemimpin tempat dia dan ikut agama satu orang budak, Ashabul Ukhdud ni, cerita Ashabul Ukhdud. Dan dia orang telah dihumban dalam api. Sebab apa yang dia orang bayar untuk pertahan agama tu besar. Dia macam ni tuan-tuan. Bila mana kita korban untuk agama ni besar. Apa yang kita buat untuk pertahan agama? Tuan-tuan buat apa untuk pertahan agama? Waktu tuan-tuan diuji, dihalang untuk buat apa-apa agama, tuan-tuan pilih untuk buat agama tu, tinggal benda tu. Contoh, ada orang dia kerja dia tu menghalang dia salat, dia berhenti kerja tempat tu. Itu perjuangan yang dia buat. Tak bagi solat langsung, dia berhenti. Walaupun sebahagian besar manusia melihat perbuatan dia tu tak cerdik sebab meninggalkan gaji yang mahal, pangkat yang tinggi, tapi dia mempertahankan salatnya. Perjuangan. Yang ni fawzul kabir. Walaupun dunia melihat ataupun kebanyakan orang family dia tengok, tak cerdik dia ni, salatlah sembunyi-sembunyi pun. Apa masalah? Tak. Sebab dia rasa selagi mana terikat dengan sistem itu menyusahkan dia, dia keluar. Itu ialah sebuah kejayaan dan kemuliaan. Okey. Yang pertama tadi, beriman amal soleh, tak ada apa tekanan pun kena. Duduk, relax, boleh semayang macam biasa, aman, okey. Orang yang macam ni fawzul mubin. Tak ada apa-apa tekanan. Macam kita sekarang, ada orang halang tuan-tuan pergi masjid, tak ada orang halang. Yang menghalang ialah nafsu sendiri je. Yang menghalang ialah malas ni. Kan ada tuan-tuan keluar rumah, dah ada orang tunggu dengan parang, dah ada orang tunggu dengan senapang, dah ada orang nak bakar kereta. Tak ada. Tak ada perjuangan apa yang perlu dibuat, hanya perjuangan hawa nafsu saja. Keluar, datang masjid. Bila datang awal apa. Ada satu golongan lagi, dia nak keluar dan dia dihalang daripada keluar. Mungkin kita boleh ambil contoh umat Islam di Gaza. Dia nak keluar, dia dihalang untuk keluar. Disekat untuk keluar dan dilihat sebagai orang-orang yang melakukan benda-benda yang tak betul. Itu fawzul kabir. Kemudian yang ketiga, fawzul azim. Yang ini surah Al-Maidah. Tuhan sebut, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Fawzul azim, kejayaan yang agung, iaitu bertambah-tambahlah kejayaan di atas, bertambah-tambahlah balasan di atas segala balasan-balasan yang Tuhan untukkan untuk
fauzul mubin ataupun fauzul kabir. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan kan, kita ambil contoh 3 ayat je. Surah Al-Jathiyah ayat 30 fauzul mubin. Yang ni boleh tanda. Kemudian surah surah Al-Buruj ayat 11 fauzul kabir. Surah Al-Maidah ayat 119 fauzul azim. Kalau kita perhati surah Al-Jathiyah ayat 30 yang kita tengah duk baca sekarang ni, Tuhan sebut adapun orang-orang beriman dan beramal soleh, Tuhan masukkan dia ke dalam rahmat dan itulah kejayaan yang nyata. Tak ada perkataan syurga di situ. Rahmat dia sebut. Ini kejayaan yang paling rendah sekali. Kita pergi contoh yang kedua, fauzul kabir. Kita ambil contoh ayat 11 surah Al-Buruj. Tuhan sebut innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sebut dah syurga. Zalikal fauzul kabir. Itu kejayaan yang besar. Tapi untuk yang paling agung sekali, fauzul azim, Tuhan sebut ayat 119 surah Al-Maidah, qala Allah hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul azim. Okay. Kalau tuan-tuan perhati ayat 119 surah Al-Maidah, 3 rahmat Tuhan sebut situ. Dia dapat syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal dalamnya, dan yang terakhir Tuhan redha pada dia. 3 dapat. Untuk fauzul mubin, Tuhan kata kami beri rahmat. Untuk fauzul kabir, kami beri rahmat dan syurga. Untuk fauzul azim, kami bagi syurga. Syurga tu dia kekal, kami bagi redha kami pada dia. Jadi fauzul azim kekal, menjadi buruan yang paling atas, dan kita memburu padanya. Inilah kejayaan yang paling diidamkan oleh orang-orang yang beramal dengan amal yang saleh. Okay. Ayat yang ke-31 Tuhan sebut, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru, maka mereka akan ditemplak dengan dikatakan pada mereka, afalam takun ayati tutla alaikum, bukankah ayat-ayatku telah disampaikan dan dibacakan kepada kamu? Pertanyaan ni ialah untuk tujuan bagi sakit hati je. Pertanyaan ni ialah untuk menghina, bukan untuk diminta respon, jawapan, tak. Tapi hanya untuk taubih, untuk memburukkan perasaan orang yang sedang diajukan soalan ni. Afalam takun ayati tutla alaikum, bukankah ayat-ayat Tuhan telah dibacakan pada kamu? Jawapannya memang dibacakan. Jawapannya memang ayat-ayat Tuhan telah dibacakan pada orang kafir. Sebab tu menjadi keutamaan pemerintah, di mana-mana tempat yang ada orang Islam, dalam masa yang sama ada orang kafir di tempat tu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, dalam surah At-Taubah, bila mana orang-orang musyrikin dia mari berlindung di negara orang Islam. Macam kita ada orang-orang non-muslim. Tuhan sebut, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Menjadi kewajipan atas pemimpin Islam memberi perlindungan terhadap orang kafir yang nak patuh dengan undang-undang negara Islam, beri keamanan pada dia sehingga mereka mendengar kalam Tuhan. Kewajipan pada pemerintah. Thumma ablighuhu ma'manah, sehingga timbullah ketenteraman. Persoalannya, sejauh mana orang kafir mendengar ayat-ayat Tuhan hari ini? Sejauh mana? Diperdengarkan. Dia bukan memperdengarkan ayat Tuhan ni, buka speaker masjid bagi orang kafir dengar. Bukan yang tu. Bukan yang tu. Maknanya kerja menyampaikan. Kalau setakat pasang kaset ke, pasang suara orang mengaji ke, menimbulkan salah faham dia pun ada. Sebab itu bukan cara untuk bagi dia faham agama. Summa ablighuhu ma'man. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada orang kafir, afalam takun ayati tutla alaikum, bukankah telah dibacakan kepada kamu ayat-ayat kami? Jadi ayat ni dia menakutkan kita sebab apa? Sebab ada orang kafir yang memang dia dengar ayat Quran, dia objek, dia bangkang ayat tu, dia tolak ayat tu, dia melakukan bangkangan. Yang ni tak apa, kira dakwah dah sampai pada dia. Kita takut ada orang kafir yang tak pernah dengar dakwah pun. Akhirnya dia menyalahkan kita yang Islam. Dia kata saya berjiran dengan dia ni.
Dia pun pergi masjid. Saya nak tahu juga cerita masjid apa, tapi tak pernah dengar. Dia pun tak pernah nak beritahu masjid apa, Quran tu cerita apa, tak pernah beritahu. Takut benda tu berpatah balik pada kita. Berpatah balik pada kita. Sebab dia orang boleh keluarkan kenyataan. Kami tak pernah dengar. Kalau betul dia tak pernah dengar lah. Sebab memang ada pun umat yang manusia di dunia ni yang tak pernah dengar Quran. Kita tengok dakwah-dakwah Islam yang dibuat di negara-negara yang maklumat Islam masih lagi slow. Macam Jepun. Jepun ni maju tapi maklumat Islam tak kuat macam mana. Tidak begitu menyeluruh. Tidak begitu menyeluruh. Maknanya ramai salah faham. Asal sebut Islam, dia nampak orang pakai tudung, dengan orang perempuan pakai tudung, orang lelaki dia bersunat, tu ya cerita orang Islam. Dia hanya nampak Islam dua tu. Itu elemen orang Islam. Apa orang Islam buat? Apa yang ada dalam masjid dia? Apa yang dibaca dalam kitab suci dia? Tidak disebut. Jadi ayat ni menjadi satu sanggahan kepada orang kafir. Dalam masa yang sama, sanggahan juga untuk kita. Sejauh mana ayat Al-Quran itu disampaikan kepada mereka. Fastakbartu, Allah Ta'ala kata, kamu besar diri. Wa kuntum qauman mujrimin, kamu sombong takbur dan kamu menjadi orang yang berterusan buat kejahatan. Lepas dah dengar ayat Quran, masih lagi nak buat jahat. Itu yang dimaksudkan. Okay. Kemudian ayat yang ke-32, perbahasan kita yang terakhir. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Maksud dia, dan apabila dikatakan kepada kamu, wa idza qila inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu benar, iaitu Tuhan akan balas amal baik dan Tuhan pun akan balas amal buruk. Was-sa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat itu tiada lagi ragu padanya. Tuhan dah sebut jelas. Kalau ada orang nak ragu, biar dialah dia ragu. Tapi poinnya ialah hari kiamat itu benda yang pasti berlaku. Qultum ma nadri mas-sa'ah, lalu mereka akan membalas, kami tak tahu apa cerita kiamat ni. Inna dhunnu illa dhanna, kami mengira kemungkinan ia hanyalah sangkaan semata-mata. Ni Tuhan beritahu ada satu kelompok manusia ni, bila mana cakap tentang akhirat, dia rasa macam akhirat ni tak ada. Cerita kebangkitan, cerita kehancuran ni hanya untuk menakut-nakutkan manusia je. Kita ni akan mati, lepas pada tu keluar generasi baru, muka bumi ni kekal sampai bila-bila. Muka bumi ni kekal. Syurga ialah cerita memakmurkan bumi, neraka ialah cerita menghancurkan bumi. Itu sebahagian orang, dia beriman dengan cara seperti itu. Allah Ta'ala sanggah benda tu. Dan Allah Ta'ala sebut, orang yang macam ni, dia akan cakap macam ni. Cuma untuk kita nampak dengan lebih clear lagi, ini cakap-cakap orang kafir zaman Nabi. Cakap-cakap orang zaman kita macam mana? Hidup kita ni sekali je, kita enjoy lah. Itu bunga-bunga dia dah ada bunga-bunga. Buat je apa kita nak buat, kita hidup sekali je. Sementara sehat ni, makanlah apa nak makan pun, bunyi macam okey, tapi di belakangnya ada benda yang kurang okey. Pertama, makan apa saja benda yang kita nak makan ni, dia beri keburukan pada kesihatan. Yang kedua, maksud yang kedua pun kita boleh faham, makan apa benda yang kita nak makan tu, yang halal pun kita bedal, yang haram pun kita bedal. Itu pun maksud dia. Jadi itu cakap-cakap orang zaman kita sekarang. Dia tak akan cakap direct macam zaman Nabi dulu. Dia tak kata kiamat ni tak ada, tapi dia cuba untuk mempromosikan, buatlah apa nak buat, seakan-akan tak ada kiamat, tak ada malaikat yang tanda amalan kita, tak ada tak payah risau lah, buatlah nak buat apa. Ini bahaya cakap macam ni. Kan ada orang, bila mana dia tengok orang muda bermasalah, dia tak rasa benda tu serius. Tengok orang muda liar, dia kata biasa ustaz, dia muda, kita dulu muda macam tu. Pandai dia masukkan kita dulu muda, dia seorang je, kita tak. Dia pandai kata kita dulu muda macam tu. Awak seorang je, saya tak muda, saya muda dulu tak macam tu. Bukan nak kata kita elok, cuma nak kata jangan masukkan orang lain sama geng dengan kita. Kita tak tahu apa cerita muda satu orang. Tapi yang pasti, percakapan seperti ini membahayakan. Sebab dia memandang remeh akhirat. Sebab kematian tidak mengenal bayi ke, kanak-kanak ke, remaja ke, muda ke, dewasa ke, tua ke. Semua orang boleh mati pada mana-mana bahagian umur itu. Jadi Islam mengajar kepada kita untuk berhati-hati. Mukallaf
Mumayyiz saja sudah diajar tentang akhirat, diajar tentang dunia, diajar tentang bahayanya terleka dengan dunia. Benda tu diajar. Tuan-tuan boleh bayang Nabi bila mana duduk dengan kanak-kanak, kita kira kanak-kanak lah macam Abdullah bin Abbas, jalan dengan Abdullah bin Abbas, apa yang dia ucapkan, apa yang dia nasihat pada budak yang umur tak sampai 10 tahun? Ihfazillah yahfazka. Simple. Kamu jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Tuan-tuan boleh bayang, kalau zaman kita sekarang, tuan-tuan ambil lah mana-mana random budak umur 7, 8, 9, 10, pesan macam tu je, dia boleh faham tak? Kita kena panjangkan sikit ucapan tu sebab nak bagi dia faham. Sebab apa? Sebab kadar suasana masyarakat zaman kita ni, ilmu tu tak begitu masak. Sebab yang umur tua lagi pada tu pun tak faham apa itu agama. Pada zaman Nabi, dengan umur tak sampai 10 tahun tu, Abdullah bin Abbas dipesan oleh Nabi, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga hak Allah, Allah jaga bahagian kamu. Simple. Untuk budak yang kurang usia 10 tahun, belum sampai 10 tahun, pesanan yang diberikan. Tak ada Nabi kata, tak apa, dia budak lagi, tak payah bagi benda-benda berat lah, bagi gula-gula je kat dia. Tak. Tapi Nabi memberi sesuatu yang akan menjadi teori pegangan dia. Itu kita boleh nampak kehidupan yang diselubungi dengan akhirat, diselubungi dengan dunia ni, kadang-kadang akan mengorbankan akhirat. Kemudian Tuhan sebut, wama nahnu bimustaiqinin, dan kami sekali-kali tidak meyakini hari kiamat tu. Tak yakin kerana tak percaya, tak yakin kerana lemahnya iman, banyaknya dosa yang bersarang di hati, menyebabkan kadang-kadang kita tak rasa akhirat tu benda serius. Akhirnya kita tinggalkan, akhirnya kita buat lebih kurang. Jadi ini yang berlaku dalam kehidupan realiti sekarang. Tidak semua orang macam tu, tapi kebanyakannya orang macam tu lah pada zaman kita ni. Jadi Alhamdulillah, selesai perbahasan kita pada hari ini, ayat yang ke-28 sampai 32. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan pergi kepada ayat 33 sampai 37, penutup bagi surah Al-Jathiyah. Lepas tu kita akan masuk surah Hawamim yang terakhir, surah Al-Ahqaf. Kita akan sambung bila? Kita akan sambung 2 Mei. Minggu depan tak ada. Minggu depan slot saya tak ada. Kita akan sambung pada bulan seterusnya, iaitu bulan Mei, 2 Mei insya-Allah. Setakat itu saja, dan ni pun slot terakhir untuk Ijtima' Jumaat. Tak ada dah slot lepas pada ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.